apa khabar semua? Tadi tu saya ada tengok TikTok, daripada YB Harrison kalau tak salah saya, tentang, pembukaan satu jalan barulah untuk mengurangkan kesesakan di Jalan Bukit Cerakah. Saya komen dalam tu dan saya nak tengok-tengok macam mana perkembangan jalan baru tu kan, yang dikatakan dia buka tu. Jadi saya terbangkan drone pada pagi tadi, dan melihat sendiri jalan baru tu. Saya tak nafikan kalau ikutkan dulu Puncak Alam ni nak keluar daripada dia memang agak susah jugalah. Dia tak banyak jalan yang ada, jadi dia memang sesak. Tapi sekarang ni saya nampak dah banyaklah jalan untuk keluar daripada Puncak Alam ni. Pertama sekali kita ada sini jalan Bukit Cerakah. Kedua kita ada dekat Jalan Alam Perdana 2C yang baru dibuka tu, yang saya akan tunjukkan video dia kejap lagi. Dan ketiganya kita ada satu jalan berhampiran dengan Pangsapuri Alam Perdana sana. Ada satu jalan kat situ. Tapi jalan tu belum buka lagi. Nanti dah buka lagi, mesti padat lah depan jalan alam kat apartmen Alam Perdana tu nanti. Dan yang paling best sekali lah bagi saya rasakan, itu jalan di dalam Eco Business Park nanti. Yang tu tak tahu bila nak bukanya. Kalau saya take fly drone daripada video yang anda tengok sebelum ni, memang dah siap pun, tapi tak tahu bila dia bukanya. Jalan tu kalau ikutkan yang Eco Business Park tadi, ikutkan dia memang untuk bisnes Eco Business Park punya. Dia ada sambungan nanti ke Bandar Puncak Alam, tapi sambungan itu kalau tak silap saya bukan Eco World punya lah. Kalau tak silap saya pun tak tahu sangat area tu dia orang punya siapa pemilik tanah sekian ni. Tanpa membuang masa, saya tunjuk pada anda jalan baru Alam Perdana 2C ni. Sekiranya anda daripada pusat bandar Puncak Alam, nak lalu jalan baru ni, anda perlu belok ke kiri lalu jalan TIAJ3. Jalan TIAJ3 ni dekat mana? Dekat-dekat dengan KFC tu, kona-kona tu, kona kiri. Nak masuk ke Alam Perdana ni, anda akan lalu jalan tu, kemudian anda akan jumpa satu simpang tiga lah. Sama ada anda nak ke kiri atau ke kanan. Jadi bila dekat simpang tiga ni, anda belok ke kanan, kemudian terus sikit sampailah ada nampak satu perumahan dekat tepi tu. Kemudian anda belok ke kiri. Dulu simpang ni memang buruk lah dulu kan. Nampak macam bukan simpang lah. Sekarang kalau tengok ada cantik dah kan. Saya tak nafi Equal ni diorang develop bangunan diorang dalam masa yang sama juga infrastruktur jalan-jalan tepi tu pun diorang buat sekali serentak. Tak macam yang satu lagi tu. Kemudian bila dah sampai kat ujung jalan Alam Perdana 2 sini, anda boleh kona kiri atau kona kanan lah. Kalau anda kona ke kiri, anda akan lalu dekat dengan Daunan Worldwide punya tu jalan dia. Atau kalau anda kona ke kanan, anda balik lalu jalan ke Bukit Cerakah. Walau bagaimanapun jalan ni adalah dalam kawasan perumahan. Lori-lori apa semua tu agak struggle lah kalau nak lalu kan. Jadi nak tak nak jalan Bukit Cerakah tu mesti di-upgrade. Itu je lah salah daripada saya. Macam mana pendapat anda dengan Puncak Alam yang baru ni? Jadi Puncak Alam bukanlah lagi puncak yang jin bertendang. Sekarang dah banyak dah ada kat situ. Yalah, tak nafikanlah pembangunan ni akan sacrifice 2-3 benda lah. Right? Okay, semoga kita bertemu lagi di waktu akan datang, di video akan datang. Terima kasih kerana menonton.